Setakat ini, saya yakin ramai betul yang mula rasa keliru dan cemas tentang satu poster rasmi STR2026 yang tengah hangat tersebar luas dekat Facebook dan juga kumpulan WhatsApp. Ada macam-macam versi cerita yang keluar dari situ. Ada yang fikir semua rakyat Malaysia tanpa terkecuali perlu tukar kad pengenalan baru. Ada yang risau nombor IC mereka tiba-tiba akan berubah dan bermacam-macam lagilah andaian yang timbul. Mari kita rungkai kekeliruan ini satu demi satu dengan tenang supaya anda jelas tentang apa yang sebenarnya perlu dibuat dan apa yang sekadar khabar angin semata-mata. Pernah tak baru-barunya anda terima mesej di WhatsApp yang di-forward berkali-kali daripada ahli keluarga atau kawan-kawan? Mesej yang bunyinya lebih kurang macam ni, perhatian, semua orang wajib pergi ke Jabatan Pendaftaran Negara sekarang juga untuk tukar kad pengenalan baru kalau nak dapat duit STR. Mesej-mesej berantai macam ni memang sangat pantas disebarkan, lagi-lagi bila ia melibatkan isu duit bantuan yang sangat-sangat diperlukan oleh ramai orang. Bila baca je mesej macam tu, automatik ramai yang risau. Nombor IC mereka akan bertukar, lepas tu bantuan ditarik balik atau terlepas begitu saja. Mari kita baca sama-sama ayat rasmi dalam poster tu yang sebenarnya jadi punca utama kepada semua kekeliruan ini. Ayat dia berbunyi begini, pemohon yang membuat pertukaran kad pengenalan melibatkan perubahan nombor perlu membuat permohonan baru. Nampak tak? Kadang-kadang bukanlah sebab rakyat kita ni malas membaca, tapi cara penyampaian maklumat rasmi yang agak padat dan menggunakan bahasa teknikal macam ni memang mudah buat orang tersalah faham. Ramai yang terlepas pandang bahagian yang paling penting di tengah-tengah ayat tersebut. Mereka cuma nampak frasa pertukaran kad pengenalan dan terus buat andaian sendiri yang semua orang, tak kira siapa, wajib pergi menukar my card mereka. Jadi sekarang, mari kita leraikan satu persatu. Bahagian kedua, siapa sebenarnya yang betul-betul perlu tukar IC mengikut maksud sebenar LHDN? Selepas isu ini kecoh, pihak LHDN sendiri cepat-cepat memberikan penjelasan di ruangan komen rasmi mereka untuk redakan keadaan. Hakikatnya, arahan yang tertulis dalam poster itu langsung bukan bermaksud yang semua rakyat mesti menukar IC mereka. Ia sebenarnya hanya terpakai kepada kes-kes yang sangat istimewa dan terpencil di mana individu tersebut menukar kad pengenalan dan pertukaran itu melibatkan perubahan pada nombor kad pengenalan itu sendiri. Maksudnya di sini, ia bukan melibatkan semua rakyat Malaysia. Bukan juga untuk semua pemohon STR. Kalaupun anda pergi ke JPN untuk urusan tukar IC biasa sebab nak gambar baru ke, nombor asal anda tu tetap kekal sama. Hanya individu dengan kes khas yang menerima nombor kad pengenalan yang baru saja yang perlu mendaftar permohonan STR secara baharu. Benda ni sangat penting untuk kita faham supaya orang ramai tak perlulah bersesak-sesak buang masa beratur panjang di pejabat JPN tanpa sebab yang munasabah. Habis tu, bila agaknya masa yang betul-betul sesuai untuk anda pergi tukar kad pengenalan? Senang cerita, anda hanya perlu pergi kalau IC anda tu patah atau rosak secara fizikal, microchip di bahagian belakang tu dah rosak sampai tak boleh dibaca oleh sistem, maklumat dan gambar pada kad dah teruk atau anda memang hilangkan kad tu. Kalau my card yang ada di tangan anda sekarang ni masih dalam keadaan elok, chip masih berfungsi dengan baik dan maklumat pun jelas, teruskan je guna macam biasa. Anda langsung tak ada masalah untuk urusan STR. Seterusnya, di bahagian ketiga, kita alihkan perhatian kita kepada fokus yang sebenar-benarnya untuk pastikan bantuan STR anda lulus, iaitu kemaskini maklumat. Daripada kita runsing pasal isu tukar kad pengenalan, apa yang jauh lebih kritikal sekarang adalah memastikan profil STR anda tu sentiasa aktif dan tepat. Tahu tak, hakikatnya, ramai pemohon yang gagal menerima bantuan tu bukanlah sebab mereka guna MyCard versi lama. Langsung tak ada kaitan. Mereka gagal dapat bantuan tu sebab maklumat peribadi mereka di dalam sistem pangkalan data kerajaan dah tak tepat. Contohnya, status permohonan tiba-tiba tak lulus sebab gaji dah berubah, status perkahwinan dah bertukar, nombor akaun bank yang didaftarkan ada masalah dan duit tak boleh masuk, atau dokumen sokongan yang dimuat naik tu tak lengkap. Ringkasnya, sebab utama duit tu sangkut adalah kerana pemohon tak kemaskini permohonan selari dengan situasi kehidupan mereka yang terkini. Cuba anda ambil masa sikit dan semak balik situasi diri sendiri. Ada tak anda baru melangsungkan perkahwinan tahun ni? Atau mungkin sebaliknya, baru sahaja bercerai? Adakah anda ada berpindah ke rumah baru dan tukar alamat? Atau mungkin keluarga anda baru terima cahaya mata baru yang semestinya akan mengubah jumlah tanggungan isi rumah? Dan yang paling penting, adakah anda sebenarnya belum pernah langsung memohon bantuan STR sebelum ini? Kalau mana-mana situasi ini berlaku pada diri anda, tolonglah kemaskini maklumat tersebut sekarang juga di portal rasmi STR. Inilah tindakan yang betul dan tepat, bukannya kalut pergi ke JPN nak buat kad pengenalan baru.
Tapi nak ingatkan ni, untuk pastikan anda betul-betul layak dan tersenarai dalam proses saringan fasa 3 nanti, sebarang kemaskini maklumat perlulah dibuat sebelum atau pada tarikh penting ini, 15 Jun 2026. Disebabkan ramai yang terlepas pandang fakta sebenar, ramai juga yang mula mengaitkan isu tukar MyKad ini dengan status duit fasa 3 mereka. Tapi dengar sini baik-baik, setakat hari ini belum ada sebarang pengumuman rasmi sama ada dari pihak Kementerian Keuangan maupun LHDN yang mengatakan bayaran STR fasa 3 tu akan diawalkan atau dipercepatkan sebelum kita menyambut Hari Raya Aidiladha. Ya, memang kita tak nafikan ada banyak sangat desas-desus, ramalan dan kabar angin bertebaran dekat media sosial. Tapi selagi tak ada kenyataan bertulis atau pengumuman rasmi daripada pihak kementerian, tolong anggap perkara tu sebagai kabar angin sahaja. Kita kena bijak menapis maklumat supaya kita tak meletakkan harapan terlalu tinggi pada perkara yang belum ada kepastian. Kita faham, bila macam-macam maklumat yang mengelirukan keluar bertalu-talu di internet, ditambah pula dengan bebanan kos sara hidup sekarang ni, memang mudah untuk rakyat berasa tertekan dan gelabah. Ada yang takut sangat bantuan tu ditarik balik, sampaikan mereka sanggup bertindak terburu-buru. Waktu-waktu orang tengah panik macam ni lah, puak-puak scammer ni suka ambil kesempatan menyamar sebagai ejen bantuan kerajaan. Jadi, untuk elakkan diri anda dari tertipu, ikut 3 langkah mudah ni. Pertama sekali, bila dapat je apa-apa mesej amaran, berhenti sekejap dan jangan panik. Tarik nafas. Langkah kedua, jangan percaya terus. Sebaliknya pergi semak kesahihan tu di portal rasmi kerajaan atau LHDN. Dan langkah ketiga, tolong tekan butang share tu hanya bila anda dah 100% pasti berita tu sahih. Tolong sangat-sangat pesankan langkah-langkah ni kepada ahli keluarga, terutamanya mak ayah kita kat kampung tu yang kadang-kadang mudah terpedaya bila baca mesej separuh jalan. Okey, untuk pastikan semua kekeliruan ini betul-betul terjawab, jom kita rumuskan secara ringkas 5 fakta utama ni supaya anda boleh rasa lega sikit. Nombor 1, ingat ya, bukan semua pemohon kena pergi tukar IC baru. Nombor 2, arahan daftar semula sebab perubahan nombor IC tu ia hanya melibatkan kes-kes yang sangat-sangat spesifik saja. Ketiga, selagi kad pengenalan lama anda tu elok, chip boleh dibaca, guna je yang tu, masih sah. Keempat, setakat hari ini bayaran fasa 3 belum pun diumumkan akan diawalkan secara rasmi. Dan yang kelima, ini paling penting, tolong berikan tumpuan untuk kemaskini profil STR anda secara online kalau memang ada perubahan pada maklumat peribadi. Itulah keutamaan yang paling mendesak sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak sebab meluangkan masa untuk fahamkan isu ini bersama saya hari ini. Ingat, anda tidak bersendirian. Semoga penerangan kali ini serba sedikit dapat bantu anda sekeluarga merancang urusan bantuan dengan lebih teratur dan tenang. Kita jumpa lagi. Kita bersama, tangan kecil kini dewasa, namun hati tetap setia. Dalam tawa dan air mata, kasih kita